Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Daim, si budak kampung. Okey, hari ni apa aktiviti yang kita buat? Tengok saya pakai apa ni? Life jacket. Okey, kita akan membuat aktiviti berakit. Let's go. Okey, sekarang kita akan menuju ke destinasi seterusnya di mana kita akan bermula rakit di sana. Sini tempat kita akhir lah. Kita parking tinggal kereta kat sini dan kita akan pergi ke Betau untuk mulakan ekspedisi. YouTube. Ini di kategori parti apa ni? Parti apa ni? Penuh. Lebih 4 tan. Itu yang berat, paling berat kali tu. Lebih mata ni, lori lebih mata. Dan yang paling penting sekali lagi, kita enjoy view sepanjang laluan ni. Dan sebenarnya antara objektif saya difaham melalui penganjur, kita nak menanam kecintaan kepada sungai dan khazanah di sekelilingnya. Jadi kurang-kurangnya dengan aktiviti berakit ni, kita sedar bahawa khazanah ni kalau tak dijaga oleh kita sendiri, maka tak mungkin akan dapat diwariskan kepada generasi kita yang akan datang. Jadi enjoy view, syukuri nikmat dan semoga selamat sampai. Gembira tu jangan gembira sangat, dan kita bukan sekali lagi bukan nak berlumba, yang penting selamat sampai. Semua saya. Okey geng, kita dah sampai di Kampung Lensang di mana kita akan memulakan aktiviti berakit. Dia naik. Okey, sekarang kita akan mencari kita punya guide. Mana kapla rakit. Kita cari Helmi. Mana Helmi?
Okey, kita dah jumpa dah kita dengan Helmi. Itu kita punya guide. Helmi berbelang-belang. Kita ada YB kita. Asal mana asal. Helmi mana Helmi? Helmi ada. Ni. Seorang lagi siapa? Ni lelaki saya. Ni dia. Boleh tolak ya? Dia boleh. Saya boleh tolak tapi saya malas. Yang macam tu lah. Ni masa tak okey je kaki. Kita. Ni masa nak ustaz tu kaki kita. Ni okey ke dah? Kenapa terangkat aja tu? Okey, sekarang kita sedang menyusun rakit dan setiap peserta diberi seorang guide. Guide kita ni orang asal kita lah. Ni geng guide ni. Sekarang ni satu rakit 4 orang, campur guide 5 lah. Lah mana kita dah duduk yang memang tak langkah tendang. Belajar. Bye-bye baby. Bye. Bye-bye. Okey, kita dah mulakan ekspedisi kita. Perjalanan kita mungkin mengambil masa dalam 7 ke 8 jam. Kita akan menuju ke Kampung Tanjung Gahai, MB punya. Kita tunggu MB pula kali ni. Lipat. Ya. Oh, dapat ikan. Korang lagi? Wah, ikan apa? Ikan apa tu? Ikan lampang ke? Ikan lampang. Spiderman. Tolak.
Rapat ni, rapat. Jangan rapat sangat. Geram nanti. Kat depan ada jeram. Kita je tak boleh rapat-rapat. Jangan rapat-rapat. Dia lepas sorang-sorang tu. Takut weh. Tak pandai. Tak reti, tak pandai berenang. Tak pandai. Saya dukung je lah awak. Sebab jeram ni bahaya. Awak tak boleh biasa. Oh, jernihnya air. Subhanallah. Weh, Dema. Tolok sini, Dema tu. Jangan gitu. Ada batu lagi satu tak? Dia mantai lah. Dia biar rantok remeh lah. Bim. Terus. Ni pendek. Sempat awak dah rakam. Kita akan bertemu dengan matahari akhirnya. Pakai topeng. Panas. Okey geng, kita dah 4 jam dah berada di atas rakit. Banyak tengok ni. Ramai belakang tu, belakang lagi ada. So perjalanan kita mungkin memakan masa lebih kurang dalam 2 jam lagi nak sampai. Cuaca dah panas. Lebih kurang dalam pukul 1 lebih atau 2 macam tu. Okey. Setakat itu saja footage yang saya dapat selamatkan. Alhamdulillah saya selamat sampai dengan jayanya. Cuma ada beberapa rakit yang terkandas dan karam lah. Disebabkan kita tak tahu air macam mana, apa yang ada di dalam air. Banyaklah risikonya dengan banyaknya rakit sedang berhilir. Banyaklah berlaku karamnya, tapi alhamdulillah semua selamat sampai dengan jayanya lah. Tak ada kemalangan jiwa yang berlaku. Kalau bagi
nak kontra gitu lah jadinya. Mana nak budak dah jenak kan? Taknya pandai. Semua ada bunga. Rakit bagi. Tak ada buat. Jadi jalan kaki cepat sikit kat koma ni. Cepat. Sedap tu demo. Lembut.